Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alright, in this video, cikgu akan terangkan on chapter 9, okay, topik straight lines. Okay, so what will you learn in this topic? Basically akan ada dua, 9.11 and 9.12. So 9.11 adalah fokus on equation of straight line. And then kita akan masuk part yang kedua iaitu 9.12 iaitu solving problems. Okay. So ini adalah beberapa terms yang you all need to focus on. Okay, so kita ada straight line, kita ada parallel line, kita ada vertical distance, kita ada horizontal distance, gradient, axis, intercept, simultaneous equation, and intersection point. So ini adalah beberapa terms ataupun word bank yang kamu akan jumpa in this topic. Okay, so jom kita masuk on straight line. Okay, so basically this one you have learned on in form 2, okay, topic graph. So you dah diperkenalkan apa itu linear graph dan apa itu non-linear graph. Okay, so linear graph basically adalah straight line lah. Okay, straight line tu adalah linear graph. And then non-linear graph kita ada 3 bentuk. Yang pertama adalah quadratic, and then kita ada cubic dan juga kita ada reciprocal. Okay, so equation of straight line. What is the equation of straight line? Basically adalah y equal to mx plus c. Okay, so ini adalah dia punya general form equation of straight line. So y equal to mx plus c, di mana m adalah gradient. Okay, gradient ni pun kamu dah belajar in form 2. Okay, and then c adalah y-intercept, pintasan y. Okay. Kita flashback sedikit, gradient tu apa? Okay, siapa dah lupa ingat balik, gradient yang melibatkan 2 points. So, the formula will be y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, ataupun sekiranya kita dah ada y-intercept dan juga x-intercept, kita boleh guna gradient ataupun m equal to negative y-intercept over x-intercept. Alright? Okay, so important. Okay, benda ni dah diulang banyak kali. Okay, banyak kali dah diulang. Cikgu ulang lagi. So, kalau graf yang pertama itu, straight line yang pertama itu, graf itu menaik. Dan gradient dia mestilah greater than 0 ataupun positive gradient. Okay, dekat sini, gradient kita mestilah positif sebab dia menaik. Okay, yang kedua, gradient kita less than 0 ataupun gradient kita negatif. Okay. So, yang ketiga ini horizontal line. Horizontal line gradient mestilah equal to 0. Dan juga yang keempat, garisan ini vertical. Okay, vertical, so gradient undefined ataupun infinity. Okay, so kita tengok example. Determine the gradient and y-intercept of the straight line. So, ada dua benda yang kita kena tentukan dekat sini, gradient dan juga y-intercept. So, kita comparekan this equation with the equation of straight line iaitu y equal to mx plus c. So, kita nampak dekat sini, okay, gradient kita sama dengan 2, y-intercept kita sama dengan 9. Okay. Alright, yang kedua pula, nampak tak bentuk dia macam gini. So, kita kena rearrange first. Okay, rearrange into equation of straight line, y equal to mx plus c. Bermaksud, you need to divide kiri dan kanan dengan 3. Okay, divide by 3. So, you akan dapat y equal to negative 2 over 3x plus 4. So, kita akan comparekan dengan kita punya equation of straight line. So, kita dapat gradient equal to negative 2 over 3 and y-intercept equal to 4. Alright? Okay, state the value of k and of h for each straight line graph given. Yang ni pun cikgu dah ulang banyak kali, cikgu dah sentuh banyak kali. So, kalau garisan ni horizontal, dia sentuh value apa dekat pasti y? 4 kan? So, equation ni akan jadi y equal to 4. Okay, so yang ini pula akan jadi y equal to negative 2. Okay, jadi what is value of h and k? So, kita dah adalah h kita negative 2, k kita 4. Okay, untuk yang kedua ini, vertical line, dia menyentuh pasti value on x-axis. So, yang pertama ini kita ada x equal to negative 3. Okay, yang kedua ini kita ada x equal to 4.
Okay, just tulis balik sahaja nilai apa yang dilanggar. So H equal to 4, K equal to negative 3. Alright. So for your practice, okay, yang ni nanti cuba buat sendiri. Okay, determine the gradient and y-intercept of the following straight line. Okay, cikgu tunjuklah dia punya jawapan. Okay. Alright, so yang pertama ni kita tak perlu nak rearrange. So kita terus dapat gradient equal to 2, y-intercept equal to negative 7. Make sure ambil negative sekali. Okay, yang kedua ni you kena rearrange, you kena divide by 2. Okay, divide by 2, divide by 2, divide by 2. So your gradient will be equal to 4. Okay, and then y-intercept equal to 3. Kenapa? 8 bahagi 2, 4. 6 bahagi 2, 3. Okay, yang ketiga gradient equal to negative 1. Y-intercept equal to 4. Okay. Alright, yang seterusnya kita kena bahagikan dengan 3. Okay, bahagi dengan 3, bahagi dengan 3. So, gradient kamu akan dapat negative 1 over 3. Y-intercept kamu akan dapat 6. Okay, so yang terakhir ini pun sama. You need to divide by negative 4, negative 4, negative 4. So, gradient equal to gradient negative 2 bahagi negative 4, you akan dapat 1 over 2. And y-intercept 5 bahagi negative 4 kan? So, akan dapat negative 5 over 4. Right? Okay. Selain daripada y equal to mx plus c, equation of straight line also can be written in the form of, ada dua bentuk lagi, iaitu yang pertama ax plus by equal to c. Okay. Another one is x over a plus y over b equal to 1. Okay. So, kena tahulah, kena take note for the straight line untuk equation ini. Belakang ni mesti equal to 1 dan A dan B ni represent X intercept, B represent Y intercept. Cikgu harap semua orang dah faham lah X intercept tu apa, Y intercept tu apa, kedudukan dia dekat mana. Okay, tengok dekat graf ni, yang langgar paksi X, A ataupun X intercept. Yang langgar paksi Y, B ataupun Y intercept. Okay, so example, change the equation of the following straight lines to the form of ax plus by equal to c and x over a plus y over b equal to 1. Okay, so kita ada a dengan b ni, kita nak tukar bentuk ni menjadi dua bentuk ni. So bentuk yang pertama, kita nak tukar kepada ax plus by equal to c. So senang sahaja, just bawa yang ini ke sana, ke depan. Okay, so kamu akan dapat 2x plus y equal to 8. Okay. And then, kita nak dapatkan dalam bentuk x over a plus y over b equal to 1. Nampak tak? Belakang ni mesti equal to 1. So, that's mean you kena divide by 8. Kiri dan kanan kena bahagi 8 supaya 8 ni jadi 1. Okay. So, kamu akan dapat x over 4 plus y over 8 equal to 1. Alright. Okay. So yang kedua ini 3x ni kita bawa ke depan, dia akan jadi negative 3x plus y equal to 6. Okay, yang ini pula kita divide by 6. Okay, divide by 6. So you akan dapat negative 1 over 2 ataupun negative x over 2 plus y over 6 equal to 1. Okay. Alright. Seterusnya, okay, jom kita tengok on relationship between points on straight line and the equation. Okay. Alright, so kalau kita perhatikan gambar rajah ni, kita dah nampak dah, titik P dan titik Q berada di atas garisan. Okay. R berada di luar garisan. Okay. Secara basicnya, kalau titik itu berada di atas garisan tu, maksudnya dia memuaskan equation tersebut. Okay. Kalau dia berada di luar garisan, dia tidak memuaskan equation tersebut. Macam mana maksudnya tu? Contoh, cikgu ambil titik P. Okay, titik P ni kita tahu dia berada di atas garisan. Betul? So, titik P ni nilai X dia adalah 4, nilai Y dia adalah 0. Okay, so cikgu akan gantikan, substitute in the equation untuk tengok, untuk check, untuk determine sama ada dia satisfy the equation or not. Okay, so kita gantikan X plus 2Y ni adalah left hand side, sebelah kiri. Yang equal to 4 ni adalah right hand side. So, kita akan gantikan dalam left hand side. So, cikgu ganti X sama 4, Y sama 0. Bila kita kira, kita dapat 4. So, 4 ni sama tak dengan right hand side kita ni? Sama. Okay, so sama. So, betul lah. Titik P ni berada di atas straight line kita.
Okey, contohlah kita ambil R. Titik R ni 1, 2. Okey, cikgu gantikan dalam equation. Left hand side cikgu 1x tambah 2y. Y kita 2. Cikgu dapat 5. Okey, so 5 ni sama tak dengan right hand side kita ni, 4 ni? Tak sama. Okey, so R12 does not lie on the straight line. So betul lah kalau kita tengok gambar ni, betul lah kan? Dia tidak berada di atas straight line. Okey, macam tu. Okay, so kita tengok example. The diagram shows a straight line 3x plus 5y equal to 15. Okay, so garisan ni, equation dia adalah this one. Given that O is the origin, determine the value of H, K, Q and then gradient. Okay, so kita kena faham dulu H tu apa, K tu apa. Kalau kita tengok kat sini, H ni adalah X intercept kita. Okay, K adalah Y intercept. Dan cikgu nak ulang sekali lagi, kalau dia berada dekat sini, maksudnya ini adalah pintasan X dan koordinat untuk pintasan X adalah H kosong. Nilai apa sama dengan kosong? Nilai Y. Kalau Y intercept pula, nilai X dia sama dengan kosong, kosong K. Okay, so kena ingat dah yang tu, kena faham dah yang tu. Alright, so A, H is X intercept, that's mean the value of Y equal to 0. Okay, so cikgu akan gantikan dalam equation 3H, gantikan H lah sebab kita punya koordinat ni X sama dengan H. So 3H plus 5, 0 equal to 15. So kita akan dapat macam tu. So H equal to 5. Okay. Alright, B, K. K is Y intercept dan Y intercept X equal to 0. Okay, gantikan dalam equation. Okay, so you akan dapat K sama dengan 3. So kita dah tahulah kat sini nilai K kita ni sama dengan 3, nilai H kita ni sama dengan 5. Okay. Alright, C pula nak dapatkan Q. Okay, Q tu kat mana pula ni Q? Q adalah nilai Y untuk P, untuk titik P. Okay, so kita dah belajar tadi macam mana nak check titik tu berada di atas garisan. Kita dah tahu titik ni berada di atas garisan kan? So kita gantikan dalam equation. So nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan Q. Okay, so kita dapat Q sama dengan 9/5. Okay, so and then soalan dia minta kita kira gradient. Okay, gradient ada dua formula, sama ada you nak guna Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, ataupun kalau dekat sini kita dah ada dah pintasan X dan juga pintasan Y. So Y0 kita guna gradient equal to negative Y intercept over X intercept. Ingat nak guna formula ni mesti ada negatif dekat depan. Okay, so kita letak sahaja Y intercept kita 3, X intercept kita 5. So dapatlah gradient equal to negative 3/5. Okay, so itu finish, kita dah habis, dah complete untuk part pertama. Part yang kedua kita akan tengok nanti parallel line dan juga solving problem. Okay, so for your homework, buka textbooks Mind Test 9.1C page 235. Okay, question number 2 and 4. Okay, buat nombor 2 dan nombor 4. Dan apa yang you need to submit in Telegram, make sure you submit question number 4. Alright class, that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum.